Langkawi merupakan UNESCO Global Geopark yang pertama di rantau Asia Tenggara dan geopark kebangsaan pertama di Malaysia. Diiktiraf pada 1 Jun 2007, Pulau Legenda ini terkenal kerana geologi uniknya yang berusia ratusan juta tahun serta formasi batuan tertua di negara ini. Jom ikuti perjalanan kami dalam program UNESCO Jelajah Langkawi yang merupakan antara siri program pendidikan geopark yang kami jalankan. Spesial kali ini, kita akan meneroka geopark menarik dengan pelbagai nilai intrinsik geologi, biologi, warisan dan budaya di destinasi pemata Kedah ini. Jo je lah. Perjalanan bermula seawal pagi menuju ke jeti Kuala Perlis. Debaran kian terasa sebaik sahaja kami menaiki feri merentasi perairan Selat Melaka. Setibanya di jeti Kuah, kami disambut mesra oleh geoguide yang menemani pengembaraan kami di sini. Destinasi pertama kami adalah Kilim Geopark Discovery Centre. Tempat ini merupakan hub pendidikan interaktif yang mempamerkan warisan geologi purba di rantau ini, ekosistem bakau yang kaya dan pembentukan batu kapur yang unik melalui 8 zon pameran khusus, menjadikannya titik permulaan yang ideal untuk kesedaran ekopelancongan dan pemeliharaan. Kemudian, kami dibawa ke Santuari Bakau yang terletak dalam Taman Geoforest Park Kilim. Ia menampilkan denai pejalan kaki bertingkat yang membawa pelawat merentasi hutan bakau tebal untuk melihat hidupan liar dari dekat. Pada sebelah petang, kami ke pantai Tanjung Ru untuk menaiki bot ke Kilim Crest Geoforest Park. Masya Allah, cantik sungguh landscape karst formasi Setu di sini yang merupakan batu kapur tertua di rantau ini yang dianggarkan berusia antara 490 hingga 370 juta tahun. Gabungan perbukitan batu kapur berwarna kelabu cerah hingga gelap, gua yang unik, takik laut purba serta hutan bakau yang menghijau membentuk pemandangan yang sungguh menakjubkan. Keesokan harinya, kami berpeluang bersarapan di restoran selera Lubuk Buaya yang terletak di kawasan pantai tengah. Kami disajikan dengan menu sarapan pagi yang lazat dan pelbagai sehingga tersandar kekenyangan. Hari kedua diteruskan dengan trip menarik di Bayou Geochill Kubang Badak yang merupakan antara destinasi pemeliharaan dan pengurusan sumber asli yang mapan di Langkawi. Dengan bantuan nature guide, kami dibawa menyusuri Sungai Kubang Badak dan Sungai Siam, menaiki katamaran untuk melihat keindahan persekitaran flora dan fauna. Kami singgah sebentar di tapak bersejarah peninggalan kebun arang lama yang membuktikan wujudnya industri pembuatan arang oleh komuniti Tai pada masa dahulu. Kemudian, kami merentasi dengan alam menuju ke Gua Pinang yang merupakan gua laut purba yang terbentuk akibat hakikat ombak 6,000 tahun yang lampau. Makan tengah hari kami cukup istimewa, iaitu di Crab Farm. Sebaik sahaja makanan dihidangkan, kami kecur air liur melihat makanan yang dihidangkan begitu lazat dan menyelerakan. Petang kami diisi dengan aktiviti di Langkawi Skybridge Cable Car. Walaupun cuaca agak panas, kami dapat menikmati keindahan Gunung Mat Cincang dari puncaknya dengan panorama 360 darjah yang memukau ke arah Laut Andaman, pulau-pulau sekitarnya, topografi karst berusia jutaan tahun, serta hamparan hutan-hujan tropika yang menghijau. Kami juga tidak melepaskan peluang bergambar dengan lukisan-lukisan interaktif 3 dimensi
hasil sentuhan pelukis antarabangsa di Museum 3D Art Langkawi. Hari terakhir akhirnya tiba. Selepas mendaftar keluar, kami beramai-ramai sarapan di restoran Tujuh Cinta. Restoran berkonsepkan kafe ini memberikan kami ruang privasi dan healing sambil disajikan dengan pemandangan Laut Andaman yang cantik. Sebelum pulang, tidak lupa kami untuk singgah ke Pekan Kuah. Kami ke HIG untuk berburu manisan khas yang akan dijadikan buah tangan. Sudah tentulah kami bergambar kenangan di dataran Lang sebagai bukti kami telah menjelajahi segala rahsia alam di Langkawi. Jujur je lah. Akhirnya, tibalah masanya untuk kami mengucapkan selamat tinggal. Selepas makan tengah hari dan menunaikan solat di Jetikoh, kami melangkah masuk ke balai berlepas dengan hati yang penuh dengan kenangan indah. Langkawi bukan sekadar destinasi pelancongan, malah merupakan sekolah alam yang mengajar kami tentang kehebatan ciptaan Tuhan. Sepanjang lawatan ini, kami bukan sahaja dapat menikmati keindahan alam semula jadi, malah memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman baharu yang amat berharga. Walaupun perjalanan ini telah berakhir, segala kenangan manis, gelak tawa dan pengalaman yang kami lalui akan sentiasa terpahat dalam ingatan. Sesungguhnya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, kenangan yang tercipta akan kekal abadi. Sehingga kita berjumpa lagi di trip seterusnya.